Okey. Adik daftar bila, dapat lesen bila? Daftar bulan 10, 11. Bulan 11. 2 kali. Dua kali. Okey. Ini kita nak tahu sebab memang dalam tempoh pembelajaran kita dalam sebulan tu kita boleh bagi dapat jadual. Dan musim peak, musim yang orang ramai tak akan dapat dalam sebulan. Macam adik ni dapat dalam sebulan ni sebab dia mai bulan 10 tu dia mai kursus dah. Bulan 11 tu dia dah mai untuk komputer. Bila dua-dua ni dah selesai awal, ujung tahun ni dia boleh dapat jadual. Orang sebelum nak mai tu dia boleh. Lepas ni adik-adik yang kat luar rasa nak mai secepat mungkin, masa musim cuti seminggu, cuti 2 minggu, mai siap-siap ambil kursus KPP, kursus dalam kat pejabat, lepas tu test komputer siap-siap. Habis test komputer, mainlah belajar bila pun. Dia tahan 2 tahun SNL dia tu. Okey, apapun tahniah. InsyaAllah lepas ni boleh ajak kawan-kawan yang lain tak ambil lesen lagi kot. Okey, duduk mana?